tidak salah sebagai anggota SPR, dia mempunyai kepakaran dan maklumat dalam menjalankan tugas dia. Dia boleh sit down, memberi counter argument kepada orang politik yang cuba nak mengawal mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome to Zaid Ibrahim Podcast. And today we have a very interesting guest, Dato' Wan Ahmad Wan Omar, orang lama SPR. Welcome, Dato'. Yeah, thank you. Ya, dan kita akan berbual beberapa isu. Tapi before I begin, can you please tolong tekan like and subscribe supaya kita punya popularity menambah, meningkat. Okey, Dato'. Terima kasihlah datang bual dengan saya ni. Saya ni banyaklah bercakap pasal SPR ni. Ada orang tak suka, ada orang suka, zaman dulu, zaman sekarang. Dan untuk apa yang orang muda-muda lah mungkin, Dato' Wan Ahmad ni dia lah yang pada saya orang SPR sebenarnya. 18-19 tahun sebagai setiausaha, lepas tu timbalan pengurusi SPR. Jadi saya rasa selok-belok SPR dan segala aspek SPR tu kita boleh tanya dia. Dia nak jawab tak jawab saya tak tahulah, tapi saya rasa dalam kemampuan dia untuk menerangkan banyak aspek SPR, satu badan yang amat penting untuk sebuah negara yang mengalami sebuah negara demokrasi lah, ya. SPR ni amat penting. Malah kalau kita tengok dalam perlembagaan kita pun, salah satu perkara utama yang Di-Pertuan Agong lakukan melantik, selain daripada melantik menteri kabinet, ialah melantik SPR. Begitulah pentingnya badan ini. Okey, Dato', pertama saya nak tanya Dato' lah, cubalah Dato' dah lama pengalaman ni. Satu perkara yang selalu diperkatakan dalam SPR ni, dia orang kata SPR ni macam tak ada gigi, tak ada power, di bawah telunjuk orang politik. Ini dulu dan sekarang pun saya masih dengar lagi lah, isu. Cuba Dato' terangkan sedikit persepsi ini ataupun keadaan ini, jika biar atau tidak. Okay, saya pick up from that permulaan tu. Yeah. Mereka melihat SPR ni sebagai badan yang tidak bebas ataupun badan yang lemah kerana ada sedikit kelemahan dari sudut undang-undang yang memberi gambaran kepada rakyat bahawa SPR ni di bawah telunjuk orang yang melantik. Jadi sebenarnya itu kita kena lihat dari sudut kebebasan SPR ni dari dua aspek pada pandangan saya. Pertama, realitinya, dan kedua, persepsinya. Dari segi realiti, sebenarnya SPR menjalankan tugas mereka dengan bebas dan adil. The bottom line-nya, apa saja yang dilakukan oleh SPR adalah prinsip keadilan. Itu wujud seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Perlembagaan membentuk SPR, menubuhkan SPR secara bebas dan adil, menjalankan tugas bebas dan adil. Tapi kenapa persepsi mengatakan SPR ini tidak bebas? Saya rasa pertama sekali kelemahan dari sudut pelantikan ahli-ahli SPR daripada pengerusi sampai ke 6 orang. 6 orang lagi. Timbalan pengerusi dan 5 anggota yang lain. Mereka benar dalam perlembagaan perlu melalui majlis raja-raja dan diperkenankan oleh Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong. Tetapi cadangan nama tu datang daripada kerajaan yang memerintah. Maknanya Perdana Menteri. PM lah yang mencalonkan mereka yang menganggotai dalam panel SPR tu. Jadi apabila PM tu seorang
ketua kerajaan dan juga seorang ketua parti politik, maka secara langsung persepsi rakyat, SPR itu adalah lantikan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pilih A kepada Yang di-Pertuan Agong, maka besar kemungkinan majlis raja-raja tidak akan mempersoalkanlah. Sebab itu adalah pada hakikatnya mereka mengharapkan Perdana Menteri memilih calon yang betul. Jadi sebab itu saya rasa reformasi yang paling utama sekali adalah reformasi kaedah pelantikan panel SPR. Dah sampai masanya negara kita ni patut mengikut kaedah di Australia, di Kanada, iaitu serah kepada Parlimen. Parlimen melantik dan akhirnya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya. Seperti juga mana-mana RUU dibentangkan di Parlimen, dibahas, diperkenankan oleh Agong juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa beberapa perkara dalam SPR, perundangan SPR itu hendaklah mencerminkan kebebasan SPR, especially untuk mencadangkan sesuatu. Maka tidak perlu pergi kepada Perdana Menteri cadangan yang menyebabkan Perdana Menteri yang mempunyai ruang untuk mempersoalkan SPR, apa-apa tindak tanduk ataupun hasil yang dibuat oleh SPR. Jadi saya rasa sebagai contoh, syur persempadanan bahagian pilihan raya, iaitu salah satu tugas utama SPR. Selain daripada the conduct of election and then preparation of electoral roll. One is delineation exercise of electoral boundaries. Itu peranan besar SPR tu. Tapi syur SPR perlu pergi kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri yang akan membentangkannya di Dewan Rakyat. Jadi orang melihat ada ruang di situ campur tangan ataupun komen yang boleh dibuat oleh Perdana Menteri. Tapi kita perlu ingat ya, Perdana Menteri ialah ketua kerajaan yang memerintah. Maka dalam sistem Westminster ni, SPR tidak ada kerusi dalam Dewan Rakyat. Jadi terpaksalah menteri yang berkenaan di dalam kerajaan tu yang membawa isu SPR ni untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Itulah yang menimbulkan persepsinya. Tapi hakikatnya apabila SPR menjalankan kerja dia, tugas dan tanggungjawab 3 perkara yang saya sebutkan tadi, mereka menjalankan tugas dengan bebas dan adil. Contohnya, conduct of election sebagai contoh ya. Terserah kepada rakyat memilih siapa yang mereka mahu. Sebab itu apabila rakyat buat keputusan menolak sesebuah kerajaan, maka itulah hasilnya. Tak ada siapa yang boleh ganggu, menyekat kemahuan rakyat. Negeri Kelantan sudah berapa puluh tahun, hampir 40 tahun di bawah satu kerajaan, parti yang sama. Itu kehendak rakyat Kelantan, maka itulah yang ada. Jadi itu mencerminkan justifikasi yang pelaksanaan pilihan raya di negara kita ni betul-betul bebas dan adil. Bebas, siapa saja boleh menjadi calon, boleh bertanding. Adil, rakyat boleh pilih siapa saja yang mereka mahu. Jadi itu yang saya rasa rakyat perlu yakin kepada SPR. Dari segi conduct of election, mengurus, mengendalikan pilihan raya, memang faktor bebas dan adil itu memang satu perkara yang diberi perhatian besar oleh SPR. Okey, Tok. Saya rasa orang ramai pun bersetuju. Dari aspek pengurusan pilihan raya, saya rasa tak banyak sangat orang komplain. Dia, dan saya rasa susah jugalah kalau Perdana Menteri dah masuk campur pun. Pasal beratus-ratus kawasan. Tapi yang rakyat bimbang sekarang ni lah, yang kita bercakap sekarang ni, yang rakyat bimbang atau sekurang-kurangnya pandangan yang berbeza timbul daripada peranan SPR persempadanan ini, penambahan kerusi Parlimen misalnya dan DUN. Mereka menganggap, satu pihak lah menganggap bahawa jika kerajaan ini mirip kepada sesuatu ideologi atau pandangan politik, maka sudah tentunya tekanan akan diberi akan dikenakan terhadap SPR untuk memastikan
Persepadanan atau penambah kursi itu memihak kepada beliau. Ada juga satu pihak lagi yang merasakan bahawa ini negara Melayu, kerajaan majoriti orang Melayu. Sudah tentunya kepimpinan mesti kekal kepada orang Melayu. Jadi penambahan kursi mesti mengambil kira kepentingan ini, centrality of Melayu punya politik. Ya, faham. Jadi dalam konteks ini kedua-dua pihak ada isu dia, ada justifikasinya, ya. Tapi kalaulah Perdana Menteri boleh, ini persoalan saya sekarang ni. Bila sampai masa persepadanan kajian dibuat ni, apakah Datuk rasa ahli-ahli SPR sekarang ini mampu bebas ataupun mereka akan terpengaruh dengan kehendak politik? Saya rasa SPR tetap menjalankan tugas mengikut apa yang disebut di bawah perlembagaan. Dalam urusan persempadanan bahagian pelaraya, jelas disebut di bawah jadual 13 perlembagaan, tata cara dan sebagainya. SPR ada budi bicara sedikit dalam menentukan demografi berlandaskan kepada geografi dan topografi dan pembangunan sesuatu kawasan. Itu budi bicara SPR. Dan apabila SPR menjalankan urusan persepadanan, SPR tidak sangat melihat justifikasi politik. Tetapi kita kena ingat dia bahawa Westminster demokrasi ini, kerajaan yang memerintah adalah stakeholder yang terbesar dalam negara kita ni, di samping parti-parti politik dan rakyat selaku pengundi. NGO pun stakeholder juga, tapi yang terbesarnya adalah kerajaan yang memerintah. Sebab itu dalam proses persepadanan ni, apa-apa syur yang dihasilkan oleh SPR, maka syur itu diserahkan kepada Perdana Menteri selaku ketua kerajaan. Dan Perdana Menteri tanpa melengah masa perlu bentangkan syur itu kepada Parlimen untuk dibahaskan oleh SPR, mencetakkan secukupnya buku cadangan persepadanan itu kepada setiap anggota Parlimen untuk mereka bahas. Tapi oleh kerana saluran tu pergi kepada Perdana Menteri, maka di situ timbul persepsi Perdana Menteri boleh di belakang pengetahuan rakyat untuk memberi pandangan. Dan saya rasa tidak salah Perdana Menteri beri pandangan. Daripada pengalaman saya buat 3 kali persempadanan. Perdana Menteri selaku ketua kerajaan, mereka beri pandangan. Tetapi hakikatnya terserah kepada SPR. Nak terima pandangan Perdana Menteri itu, kalau pandangan itu adalah bersifat politik, kepentingan politik, maka SPR tentu mempunyai tanggungjawab yang besar. Sebab dalam pelantikan SPR ni, panel SPR ni kena faham ya, dalam perkara 114/2 dengan jelas menyebut yang di-Pertuan Agong dalam melantik ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah beri perhatian kepada memastikan Suruhanjaya yang dibentuk itu mempunyai kepercayaan awam. Jadi kalau SPR bertindak bias, tunduk kepada telunjuk politik, maka rakyat tidak bodoh. Rakyat terus mentafsirkan SPR sebagai tidak adil dan sebagai boneka. Jadi elakkan perkara ini daripada berlaku. SPR mempunyai justifikasi yang cukup untuk menasihati Perdana Menteri apa yang dikehendaki dari sudut politik itu tidak sesuai dilaksanakan. Datuk, saya faham dan saya rasa penjelasan itu betul. Ya. Perdana Menteri memberi pandangan dan kerana ahli-ahli SPR 6 orang ini mereka yang berwibawa, yang mempunyai pengalaman, yang telah dipilih secara halusi, ya, untuk mempertahankan kepentingan umum. Ya. Jadi kita rasa apa pun Perdana Menteri kata, kalaulah yang 6 orang ini tegas dalam pendirian mereka, saya rasa tak ada banyak benda yang boleh Perdana Menteri buat.
Tetapi yang kita bimbang begini, apakah mereka dalam SPR ini, ya? Kerana saya tak tahulah cara proses. Adakah dia merasa proses konsensus, proses mengundi, proses bila sesuatu keputusan dibuat oleh SPR. Macam mana kalau ada perkara rumit? Macam mana Datuk selesaikan masa dululah dan mungkin masa sekarang? How is the process keputusan itu? Kita fokus pada persempadanan. Yes. Apabila Perdana Menteri membuat keputusan untuk laksanakan persempadanan bahagian pilihan raya, kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya, kata akhirnya diputuskan oleh PM sebenarnya, selaku ketua kerajaan. Apabila tempoh 8 tahun tu cukup, maka di bawah perlembagaan SPR layak untuk buat kajian yang baru. Itu dia tengok signal daripada kerajaan lah. Kalau kerajaan mau jalankan persempadanan yang baru, maka SPR akan start buat. Tapi sebelum pada tu, tanpa daripada telunjuk daripada pihak kerajaan pun, SPR buat persiapan awal, update segala data. Dalam 222 kawasan parlimen yang kita ada ni, data berubah selama lebih pada 8 tahun tu. Demografi, pengundi bertambah. Oleh kerana sekarang ni undi 18, automatic registration, pengundi bertambah daripada 15 juta pergi jadi 22 juta dalam PRU 16 ni. Jadi pengundi bertambah, infrastruktur berbeza, geografi di kawasan berbeza, topografi berbeza, pembangunan berbeza. Maka tentunya lah 22 kawasan ni dah tak sesuai lagi. 222 kawasan ni. Jadi saya rasa itu adalah bidang kuasa SPR untuk membuat sure kepada kerajaan, iaitu jumlah kawasan parlimen kita perlu bertambah ekoran daripada perubahan yang berlaku ni. Itu dah logik, tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Itu SPR buat begitu. Jadi apabila itu SPR sekarang ni sudah buat persiapan, misalnya at least upgrading the data, updating the data. Jadi apabila itu proses itu dibuat, maka SPR menubuhkan jawatan kuasa persempadanan dalam urus setia. Dalam urus setia SPR. Tubuh jawatan kuasa persempadanan untuk nak menerima setiap syur cadangan daripada setiap pengarah negeri. Setiap pengarah negeri ini dia mempunyai tanggungjawab yang besar, sebab dialah yang pakar berhubung dengan kedudukan situasi dalam negeri masing-masing. Maka mereka akan membuat syur. Pertama datang daripada pengarah negeri. Negeri Selangor misalnya, dia melihat sekarang ni ada 22 kerusi. Selangor ada 3.7 juta pengundi. Tengok berbanding dengan Perak, 2 juta pengundi, ada 24 kerusi. Johor tak sampai pun 2 juta, ada 26 kerusi. Tak sesuai kan? Maka itu adalah tanggungjawab SPR untuk menyelaraskan imbalances ni, berasaskan kepada demografi. Tapi dalam buat pilihan raya, dalam buat persempadanan ni, bukan semata-mata demografi. Jadi faktor fotografi, faktor weightage tu ada di bawah bagi kuasa SPR untuk membuat keputusan. Jika kawasan tu luas, jumlah pengundi kecil tak mengapa. Tapi kalau kawasan tu padat, macam dalam wilayah persekutuan, 100,000 pengundi pun tak mengapa. Sebab dalam wilayah persekutuan ni ada PBT yang memberi perkhidmatan kepada rakyat, DBKL, MBSA di Shah Alam dan sebagainya. Jadi ada wakil rakyat pun tak berapa banyak kesampaiannya. Tak perlulah kalau semata-mata je ni ramai pengundi, tak perlulah kita tambah kursi. Sebabnya seperti yang Datuk katalah, bukan sahaja badan-badan lain ada untuk memberi khidmat. Betul. Kemudahan-kemudahan di bandar ni lain. LRT ada, MRT ada, tunnel ada, macam-macam jalan raya ada. Jadi wakil rakyat taklah susah sangat nak jaga kawasan.
kalau berbanding dengan kawasan di hulu. Kawasan betul, kawasan pedalaman sangat memerlukan tambahan kerusi. Pertama untuk membawa pembangunan ke luar bandar. Dan saya itulah saya nak tanya Datuk ni, weightage ni weightage yang bukanlah scientific, bukan maksud saya apakah the precise formula tu, saya tak bukan nak tanyalah. Tapi masalah kita ni bukan saja dari segi pengundian tu, secara development. Kita punya development ni lopsided. Yes. Sejak merdeka sampai sekarang kita tak pernah imbang. Betul. Saya balik kampung, saya tengok Kelantan ke, saya balik ke Perak, saya tengok di hulu Perak ke, utara Perak ke, tak ada apa. Tapi kalau saya datang Klang Valley, Johor lah, Penang. Jadi kalau kita nak tukar ni, dan kita wajar pada saya, kita kena ubah pembangunan kita ni. Sudah tentu kita nak banyak wakil rakyat untuk memperjuangkannya. Betul. Apa kata Datuk? Ya, saya setuju. Selepas kita dah merdeka lebih pada 60 tahun dan sudah begitu lama kita mempunyai kawasan parlimen 222 ni, dan pengundi kita pun dah bertambah sehingga 22 juta saya jangka dalam PRU 16. Sudah sampai masanya kita cuba imbangkan pembangunan negara kita ni berasaskan kepada peruntukan parlimen. Peruntukan parlimen ni kita tidak boleh sekat. Itu adalah sebahagian daripada keadilan demokrasi. Ini satu perkara yang kerajaan patut lihat perkara ni. Jangan sekat peruntukan parlimen, kerana dia adalah tujuan sesuatu parlimen tu dibuat. Jadi sebab itu kita melihat ketidakseimbangan yang begitu ketara di negara kita ni, sebab kawasan luar bandar kekurangan peruntukan. Jadi yang pertama sekali tugas SPR ialah untuk mewujudkan tambahan kerusi-kerusi di kawasan luar bandar. Dan SPR diberi budi bicara kuasa, iaitu kita bahagikan negara ni kepada 3 zon. Satu zon bandar apabila buat persepadanan, kedua zon semi bandar, mixed development, ketiga zon luar bandar, zon pedalaman. Jadi kalau zon pedalaman wujudnya keadaan yang tidak seimbang dari segi pembangunan, maka SPR berhak menambah kawasan pendalaman, kawasan rural constituency ini, walaupun jumlahnya kecil, sebab kawasan luas. Gua Musang, Pekan misalnya, Pekan 120,000 pengundi, terlalu besar kawasan, hutan kebanyakan, plantation kebanyakan, maka kenapa tidak pecahkan? Begitu juga Gua Musang, negeri itu pecah dah besar. Banyaklah kawasan luar bandar yang kita boleh fikirkan tambahan kerusi untuk membawa pembangunan ke luar bandar. Jadi saya bersetuju pandangan Datuk lah. Kali ini dah sampai masanya kita patut melihat keseimbangan dari segi taburan peruntukan. Itu yang saya tidak bersetuju dengan langkah politik yang menyekat peruntukan dengan pelbagai syarat ni. Itu maksud itu saya haraplah ahli-ahli SPRD yang sudah tentu mengambil kira semua pandangan. Tapi pandangan pembangunan lah pada saya penting dan amat penting untuk kesejahteraan rakyat. Sebabnya bukan saja di negara kita lah, ini fenomena sekarang di dunia. Yang 1% terkaya menguasai separuh daripada harta negara. This is what happened. Yes, agree. Jadi Malaysia tak boleh lah nak lupa hakikat ini. Agree. Satu lagi aspek atau saya nak timbulkan ialah mengenai perbincangan mengenai Malaysia MA63. Alasan diberi oleh setengah-setengah pihak, kononnya di bawah MA63 kita kena bagi kursi lebih 30% ke 35%, saya tak tahulah, disebut-sebut sebagai alasan untuk menambah kursi di Sabah dan Sarawak. Apa pandangan Datuk? Datuk sedia maklum ya. Datuk mungkin telah semak MA63
dan semua intergovernmental report, tidak ada menyebut pun perkataan 35% ni. Angka 35% tidak disebut di mana-mana sebagai syarat untuk membuat penambahan kursi-kursi parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Yang kita tahu hanya disebut semasa permulaan pembentukan Malaysia, iaitu diberi 16 kepada Sabah, 24 kepada Sarawak dan 15 kepada Singapura. Dan bila melihat pada ketika itu 159 kerusi, maka jumlah yang 3 negeri ini jadilah 35%. Jadi mereka melihat itu sebagai andaian. They presume that jumlah itu adalah 35%, patut dikekalkan sehingga hari ini. Mereka lupa yang 1965 Singapura keluar. Singapura keluar dan mereka assume dan 35% yang 15 tu patut bagi kepada Sabah dan Sarawak. Jadi saya melihat, saya sebagai seorang bekas SPR, saya melihat dari segi fairness. Kita bercakap dari segi pilihan raya ni dalam membuat urusan persepadanan. Fundamental sekali, yang paling utama ialah keadilan pembagian kursi. Kalau Semenanjung, memang betul dalam perlembagaan menyebut dalam persepadanan, urusan persepadanan, negara dibagi 3 unit. Unit Semenanjung, unit Sarawak dan unit Sabah. Tetapi persepadanan yang nak dibuat, pertambahan kursi yang nak dibuat itu adalah untuk menyediakan wakil rakyat ke dalam satu dewan. Dan tugas wakil rakyat, tanggungjawab wakil rakyat sama saja. Jadi saya rasa kalau tujuan politik di sebalik tuntutan 35% tu, maka adalah tidak wajar. Tujuan untuk menghalang daripada pindaan perlembagaan dan sebagainya, itu pun politik lah. Itu pun politik. Memang tidak wajar. Kewajaran kita lihat adalah memang kita akui, seperti mana juga kawasan-kawasan pedalaman di Semenanjung dan di Sabah, kawasan pedalaman di Sarawak mungkin perlu ditambah. Kawasan pedalaman di Sabah juga perlu ditambah. Begitu juga di Semenanjung. Banyak kawasan pedalaman di Semenanjung ni yang memerlukan tambahan kerusi. Jadi kita lihat seluruh negara sebagai asas penambahan kerusi. Bukan tidak mahu tambah. Jadi tetapi saya melihat mungkinlah kalau kita nak fikirkan Sabah dan Sarawak daripada sekarang ni berapa sekarang ni? 66 berapa saya rasa 100. Dah sekarang ni 80 dah bukan DUN, parlimen 31 dengan 25. 56. Kau nak tambah 4 di Sabah, 6 di Sarawak, bagi saya logik. Dan Semenanjung jangan lupa. Semenanjung tak kena kekal 166. Tambah Semenanjung 10 ke 15. Apa salahnya? Sebab kalau melihat pada jumlah pengundi, demografi, Sabah dan Sarawak tak sampai pun 4 juta. Tapi Semenanjung hampir 16 juta. Jadi saya rasa kita kena tengok dari segi kewajaran tu. Keadilan tu. Bukan tak boleh tambah. Tapi saya apabila nak menyempurnakan kehendak saya andaian pun setuju tu, dengan itu. Saya pun boleh tambah asalkan Semenanjung memerintah. Yang itu politik tu. Itu politik. Itu seserah pada rakyat. Itu seserah pada rakyat. Pandangan saya lah. Saya rasa kita harus kekalkan sejarah kita. Agree, saya setuju. Jadi satu perkara yang saya nak sebut lagi, Datuk pun mungkin lebih kita anggap orang-orang ahli-ahli SPR ni macam hakim. Dilantik oleh Tuan Agong. Tak boleh pecat. Security of tenure. Kalau nak pecat pun kena ada proses tribunal. Yes. Jadi dalam sistem ini bagus, ada bagusnya, tapi ada juga tak bagusnya. Betul, agree. Kalau orang yang ahli kalau kita ada hakim yang tak bagus, tapi kita tidak ada proses yang cepat nak buang dia, rosak semua. Sama jugalah SPR. Setuju. Saya setuju. Jadi saya nak cadangkan, tak tahulah betul ke tidak, saya cadangkan seperti Datuk katalah,
pelantikan daripada dulu lagi kita kena betulkan. Betul. Kriteria kita nak pilih tu satu hal lah. Tapi janganlah Perdana Menteri yang lantik. Kalau Perdana Menteri yang lantik, dia jadi macam sekarang lah. Peruntukan Parlimen pun Perdana Menteri yang kena lulus. Sepatutnya Parlimen lah lulus. Dia kata Parlimen sekarang ni bebas. Betul. Jadi, balik kepada tadi bertukar jadi macam mana kata boleh tak SPR sekarang ni misalnya ahli-ahlinya sendiri menyediakan cadangan ini, sanggupkah SPR berani sikit misalnya untuk kepentingan masa depan, bolehkah SPR ahli-ahlinya sendiri bukannya stakeholder lain mencadangkan sesuatu kepada Perdana Menteri sekarang untuk masa depan begini kita harus letakkan SPR ini fungsinya, tanggungjawabnya lebih kemas. What do you think? SPR boleh cadang. Tidak siapa pun boleh menahan SPR daripada buat cadangan. Tapi dari segi perlantikan, itu adalah kuasa di bawah perlembagaan sekarang. Kita ada perlembagaan. Kuasa perlembagaan memberi prerogatif memilih calon tu, tokoh-tokoh yang nak dipilih oleh Perdana Menteri tu adalah di bawah budi bicara Perdana Menteri, dan siapkan kertas kabinet, serah kepada majlis raja-raja. Itu proses yang ada. SPR boleh kalau nak cadang batalkan cara itu, tapi SPR is not the law making body. SPR adalah, tapi kalau SPR yang cadang, mungkin berani sikit lah ahli-ahli parlimen ni. saya rasa Kalau tidak mungkin kita akan berubah. Sebabnya sistem yang memanglah perlembagaan. Kita boleh ubah perlembagaan. Nak masukkan MA 63 lah. Macam-macam kita ubah perlembagaan. Takkanlah sesuatu untuk kebaikan negara, pilihan raya, badan pilihan, kita tak boleh ubah. ya, saya setuju. Jadi saya rasa lah kalau kita kekalkan pengaruh politik melalui Perdana Menteri di atas SPR ni, saya rasa susah kita nak meningkatkan prestasi dan kewibawaan, keyakinan orang ramai Betul. pada SPR. Sebab nak buang ni susah tu. Betul. I agree with you. I totally agree. Sebab itu saya harap Menteri Reformasi Undang-Undang kita yang sekarang ni beliau melihat pelantikan AG dan nak pecahkan AG kepada dua peguamcara dan juga AG kan. Saya harap lihat SPR sekali. Yes. Masa inilah peluang reformasi SPR perlu kita buat untuk meningkatkan kewibawaan demokrasi di negara kita dan keyakinan rakyat yang melihat SPR sebagai sebuah badan bebas. Punca rakyat ada persepsi yang SPR ni tidak bebas. Aspek pelantikan. Dan juga aspek persepadanan tadi. Yang mana syur SPR perlu melalui Betul. Perdana Menteri. Gaji SPR ni bagus ke? Itu satu isu tu. Ada orang kata saya pun tak tahu berapa SPR dapat duit allowance ke gaji. Hakim pun saya tak tahu. Banyak sulit. Tapi desas-desus orang cakap ni tak tak padan dengan jawatan tu. Maksudnya hakim pada saya lah, gaji hakim pada saya rendah pada saya lah. Jadi kita nakkan peguam yang terbaik nak jadi hakim, macam mana? Kalau peguam yang kat luar ni dapat lebih daripada dia buat apa dia jadi hakim? Jadi begitu jugalah saya nak tanya Datuk ni, sebab Datuk orang jangan malu-malu. Saya dengar kata taklah banyak sangat. Jadi macam mana kita nak cari yang terbaik untuk khidmat dalam badan yang besar ni, yang mustahak ini, kalau kita tidak tingkatkan sedikit? Terbaik tu subjektif. Actually apa yang your statement tadi apply to all profession tu. Doktor gaji rendah dengan kerajaan, di luar lebih banyak. Hakim gaji dalam kerajaan mengikut grade rendah, di luar lebih banyak. SPR pun begitu. Kita dikawal oleh
Kementerian Keuangan yang menentukan unit PTD yang paling setia. Kita pertama kita guided by the existing law. Jadi the existing law dalam perkhidmatan awam ni, jawatan-jawatan ni adalah jawatan penjawat awam. Dia ada grading dia. Jadi SPR ni bagi saya lah melihat kepada bidang kerja, apa yang ada sekarang, grading yang JPA bagi, SPA bagi, kita dilantik apabila Agung perkenan, maka SPA melantik buat saraan dan sebagainya, dan Kementerian Keuangan yang keluarkan duit, kerajaan juga. Jadi saya rasa apa yang ada sekarang memadai. Soal baik tak baik anggota, mutu dan nilai keanggotaan setiap anggota dalam SPR ni adalah cara dia melaksanakan tanggungjawab dia. Kalau dia menjalankan tanggungjawab dia, membiarkan diri dia diperalatkan oleh pihak yang memerintah, parti politik yang memerintah, maka bagi saya dia seorang anggota SPR yang tidak baik, di mata rakyat. Tetapi tidak salah, sebagai anggota SPR dia mempunyai kepakaran dan maklumat dalam menjalankan tugas dia. Dia boleh sit down, memberi counter argument kepada orang politik yang cuba nak mengawal mereka. Sebab banyak perkara yang berlaku dalam tugasan SPR ni adalah bersandarkan kepada undang-undang. Selain daripada perlembagaan persekutuan, SPR bersandarkan perlembagaan negeri, bersandarkan 7 lagi undang-undang yang SPR buat. Undang-undang Pilihan Raya, Undang-undang Perjalanan Pilihan Raya, Undang-undang Persepadanan, Undang-undang Kesalahan Pilihan Raya. They are guided by these laws. Dia tak boleh langgar undang-undang tu. Jadi saya rasa dia apabila dipanggil oleh orang politik, janganlah agree 100%. Dia boleh tunjuk perkara-perkara yang boleh dilakukan, yang tidak boleh, dan kekangan-kekangan yang menghalang untuk melakukan apa yang diminta oleh political bosses tu. Jadi saya rasa the word anggota SPR yang baik tu bergantung kepada macam mana setiap anggota tu menjalankan tugas dia. Adakah dia menjadi ejen politik di dalam SPR? Jadi sebab itu yang in the past, dulu berapa lama kita punya keanggotaan SPR dikenal pasti oleh kerajaan di kalangan pesara penjawat awam. Pesara penjawat awam ni pertama kelebihan dia biasa dengan sistem pentadbiran negara, sistem keuangan negara, dan dia mempunyai hubungan rapat dengan setiap ketua-ketua pentadbiran daerah di seluruh negara. Jadi apabila dia bersara daripada perkhidmatan awam sebagai KSU ke, sebagai ketua jabatan ke, dia mempunyai background tentang negara ni dah cukup. Sebab itu kita letak di situ. Tetapi pada 2018 masuklah beberapa anggota SPR yang tidak ada latar belakang perkhidmatan awam. Seorang yang berumur begitu muda menjadi anggota SPR. Jadi kalau mengikut undang-undang, dia boleh berkhidmat sehingga 66 tahun. Bayangkan seorang anggota SPR yang berumur 40 tahun, ada 26 tahun lagi untuk duduk di dalam itu. Kalau dia bagus tak apalah. Kalau dia bagus tak apa. Kalau dia tak bagus, vested interest, jadi di sinilah saya rasa kita perlu memastikan anggota SPR yang diberi amanah oleh Yang di-Pertuan Agong ni perlu betul-betul melaksanakan tugas dia seperti kehendak perlembagaan. Okay, thank you. I think kita dah cover banyak benda. Terima kasihlah your views, your very forceful views yang pada saya boleh menolong lah sekurang-kurangnya orang ramai memahami peranan dan apakah cabaran-cabaran masa depan negara kita. Thank you for Thank you for having me. Yeah. Okay.